Malaysia. Malaysia menewaskan Nepal 2-0. Okey, Nepal secara bertahan, mereka bertahan dengan baik. Struktur organisasi mereka agak baik dan mereka compact defend dan menutup ruang di tengah, sekaligus menyusahkan Malaysia untuk menyerang daripada tengah kerana tengah telah ditutup secara compact oleh Nepal. Tetapi Nepal ni dari segi menyerang mereka kurang bagus. Mereka kualiti serangannya sangat kurang dalam perlawanan tadi. Okey, Malaysia banyak menguasai perlawanan. Endrick dan juga si Havel adalah creativity hub untuk Malaysia. Kita tengok gandingan antara pemain nombor 13 si Havel dan juga Endrick. Malaysia kreatif ada di tengah, vision ada di tengah, playmaking ada di tengah. Malaysia ada penciptaan peluang daripada tengah dan ada juga variasi serangan daripada tengah. Malaysia buat variasi serangan kerana bahagian tengah telah ditutup rapat compact defense oleh lawan. Jadi Malaysia bermain variasi dengan menyerang daripada tengah, kiri dan kanan. Okey. Dari segi kiri Malaysia, Corbin Ong akan bawa bola masuk kat inside daripada wide area. Manakala si Dion Kool yang bermain secara right back, dia akan supply crossing bola daripada tepi untuk memecahkan pertahanan lawan dengan crossing daripada tepi. Okey. Dan dia lebih bermain secara lebar ke kanan Dion Kool. Dan fullback Malaysia, Dion Kool dan Corbin Ong beraksi dengan baik untuk perlawanan tadi. Okey. Man of the match bagi aku ialah Havel. Dia adalah menjaringkan gol dan juga menghidupkan serangan Malaysia. Nampakkan Malaysia lebih kreatif, ada vision, ada playmaking. Jadi kehadiran dia ni salah satu tambah baik untuk kekuatan pasukan Malaysia. Namun begitu, ada juga Malaysia perlu memperbaiki kelemahan, terutama kali aspek decision making dan juga dari segi finishing. Okey. Roman Morales, dia berusaha. Dia susah nak masuk kerana dikawal ketat oleh pemain Nepal. Kerana tengah ditutup rapat, jadi dia banyak drop deep dan membuat link up play dan juga combination play dengan rakan. Tetapi nak kata dia tak berusaha, dia memang berusaha. Tetapi belum cukup bagus untuk perlawanan tadi. Tapi dia juga banyak membentuk link up combination play dengan pemain fullback, tengah dan juga pemain sayap. Okey. Malaysia banyak bermain daripada bahagian sayap kerana lawan compact defense menutup di bahagian tengah. Jadi Malaysia terpaksa mengalihkan bola ke bahagian sayap dan pemain sayap banyak cut inside ke half space di bahagian kanan, manakala bahagian kiri pula banyak cut inside di bahagian kiri, manakala bahagian kanan banyak bermain secara wide. Malah beberapa kali juga pemain sayap Malaysia menggunakan pergerakan secara individu speed dan juga individu skill untuk membelah pertahanan lawan daripada wide area. Kalau tengok right wing Malaysia, Arif Aiman banyak membuat cut inside, manakala left wing lebih bermain secara melebar dan mengontrol di bahagian wide area. Dan hasilnya Malaysia mampu untuk mendapatkan 2 gol dalam perlawanan ini. Okey. Malaysia ada creativity spark dalam game tadi. Walaupun menang 2-0 tapi agak baik sebenarnya Malaysia main malam ni. Cumanya kita boleh puji Nepal dari segi aspek bertahan. Dari segi aspek bertahan mereka berjaya menghalang Malaysia daripada pesta gol untuk perlawanan tadi. Cuma Nepal ni dari segi menyerang mereka kurang bagus. Kesimpulannya Malaysia menewaskan Nepal 2-0. Satu permulaan yang baik untuk Malaysia di bawah Peter Klamoski. Dan diharapkan semoga kemenangan ini dapat memberi keyakinan kepada Malaysia dalam usaha untuk layak ke Piala Asia 2027 nanti. Amin. InsyaAllah. Okey, itu je lah konten kita kali ni. Kalau korang suka konten saya, boleh like, share, komen dan subscribe channel YouTube ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat, 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 semangat. Malaysia boleh, Malaysia boleh, Malaysia boleh, Malaysia boleh. Assalamualaikum.